Alhamdulillah hari ini kita dalam program, salah satu program ziarah sebahagian daripada mangsa banjir Teluk Bahang. Dia sebahagian di sini dan sebahagian lagi ada di belakang. Di antara kaedah kita mengenal pasti adalah sebahagian daripada mereka tidak berpindah tetapi terkepung dengan air banjir. Jadi ada di antara mangsa-mangsa banjir yang menerima bantuan dan ada yang tidak menerima bantuan. Jadi yang tidak menerima bantuan ini sebahagian daripada ziarah kita bertanya khabar selepas banjir. Jadi bukan soal apa dan berapa, tetapi soal kita datang bertanya khabar kepada mereka. Program ziarah ni kita berterusan. Kalau tak banjir pun kita ziarah juga. Tetapi kalau kena banjir, kita namakan ziarah tu kerana banjir. Kadang-kadang kita ziarah silaturahim pun kita ziarah juga. Ziarah Ramadan pun ada juga. Ada masa kita ziarah pesakit kronik. Tapi hari ini dalam kita melakukan ziarah, kita terjumpa dengan sepasang suami isteri yang menghadapi sakit kronik. Isterinya ada kencing manis darah tinggi hingga serangkai. Dan suaminya buah pinggang tahap 3. Dan insyaAllah kita akan cuba cadangkan kepada pejabat yang amat hormat Datuk Seri Diraja Wan Rosli untuk diberi bantuan khas pesakit kronik, insyaAllah.